spring. Okey, hari ni sahabat-sahabat boleh tengok saya nak cabut steering ni. Ini steering model Pro 2 Myvi lagi best. Model ni jenis ada thumb rest. Yang jenis original dia ada kulit. Nampak steering ni dah teruk. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita buka steering hari ni. Okey, first kita gunakan T30. Okey, top T30 ni. Tengok sebelah dalam ni dia ada satu skru. Okey, buka. Okey, sebelah kanan. Lepas tu sebelah kiri sama juga. Okey, jadi dia ada dua skru. Satu kiri dan satu kanan. Okey, lepas tu kita angkat slow-slow. Okey, tengok belah belakang ni nampak dia akan ada satu soket warna kuning dan satu soket horn ni. Okey, kita buka satu soket horn. Lepas tu soket warna kuning ni soket airbag. Kita gunakan screwdriver flat macam ni. Okey, dan kita tarik, kita umpil. Okey, dia akan tercabut. Settle. Okey, seterusnya ada satu nut ataupun nut dalam ni saiz 19. Kita buka juga menggunakan impact wrench saiz 19. Okey. Macam ni, saiz 19 punya impact wrench. Okey. Yap. Okey, seterusnya kita akan buka tengah ni. Okey, dia akan terbuka. Seterusnya sahabat-sahabat, kita tanda sikit. Okey, kita buka satu soket atas ni dan selesai. Sekarang ni kita kena ketuk sikit. Saya kena guna dua tangan untuk ketuk. Ya. Okey, bila kita dah ketuk guna dua tangan dan steering ni akan tercabut. Okey, jadi macam ni lah. Terima kasih sahabat-sahabat.